Toyota akan rebadge Prodoa Myvi. Katanya akan ada beberapa perubahan besar daripada segi dia punya design, daripada segi dia punya spesifikasi dan juga of course lah daripada segi dia punya harga sikit. So hari ni kita nak kupas beberapa perkara yang akan kita lihat pada the all new Prodoa Myvi 2027. First kali adalah daripada segi dia punya design untuk the all new Prodoa Myvi. Difahamkan bahawa design dia kali ini masih lagi akan dibangunkan oleh Prodoa, sama seperti Myvi generasi yang ketiga, 100% daripada Prodoa, cuma diasaskan daripada platform yang sekarang ini, platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture DNGA-B, iaitu ini adalah sebenarnya platform yang sama dengan Prodoa Alza, Toyota Veloz dan juga Toyota Vios. Kalau kita melihat daripada teaser yang Prodoa dah tunjuk, this is actually a mini or another version of a petrol QV. Daripada segi dia punya design badan dia, dekat bahagian depan lampu dia nanti akan bersambung sama macam MO, sama macam QV, tapi ini bukan model elektrik. Ini masih lagi Myvi, dan Myvi kali ni ada something special. So bila kita cakap daripada segi dia punya engine yang akan diguna pakai pada the all new Prodoa Myvi ni nanti, katanya sekarang ni engine dia dah ada 3 pilihan. Engine 1.3 litre 1NRVE, termasuk jugalah engine 1.5 litre 2NRVE. Yang ni pun engine yang sama juga dengan Myvi sekarang. Tapi katanya akan ada satu transkuasa tambahan yang special untuk Prodoa Myvi generasi yang keempat ni, iaitu transkuasa hybrid. Prodoa ada dua pilihan, dua option untuk mereka dapatkan transkuasa hybrid tersebut, iaitu pilihan yang pertama adalah daripada model Prodoa Ativa Hybrid. So Prodoa Ativa Hybrid itu sebenarnya adalah direct rebadge daripada Daihatsu Roki E-Smart Hybrid. Even model tu pun sebenarnya adalah CBU daripada Jepun. Prodoa tak pasang pun dekat Malaysia. Dan daripada segi dia punya spesifikasi untuk model hybrid tersebut, sebenarnya ini adalah model yang dinamakan sebagai Daihatsu E-Smart Hybrid, di mana dia dipadankan dengan enjin 1.2 liter ditambah sekali dengan motor elektrik. Ataupun sebenarnya senang cerita, dia adalah model yang similar dengan Nissan e-Power punya sistem. Enjin 1.2 liter itu hanya bertindak sebagai generator kepada motor elektrik. So kereta tu sebenarnya digerakkan 100% oleh motor elektrik. So you guys akan rasa pengalaman driving macam EV. So ada region braking dan memang similar dengan Nissan Kicks yang pernah kita review ataupun yang korang boleh nampak dekat video atas ni lah. Dia ada pilihan yang kedua, iaitu pilihan yang sebenarnya bila saya fikir balik, maybe ini pilihan yang quite rational sikit untuk Prodoa. Transkuasa hybrid yang sama dengan Toyota Yaris Cross, aka Abang Prodoa Trans. So dalam model Toyota Yaris Cross tu, dia punya hybrid sebenarnya dikuasakan oleh enjin yang sama dengan Myvi sedia ada hari ni, iaitu enjin 1.5 liter 2NRVE. Cuma dia ada name code dia VEX macam tu. Cuma digandingkan sekali dengan teknologi hybrid, dan ini adalah satu sistem hybrid yang konvensional lah, di mana enjin dan juga motor elektrik bateri dia bersama-sama lah, bekerjasama untuk menggerakkan kereta tu. It's actually one of the good choice juga untuk Prodoa. Jadi di antara dua pilihan transkuasa hybrid ni, salah satu daripada dia akan dimasukkan ke dalam Prodoa Myvi D01D ataupun generasi yang keempat. Dan macam mana pula daripada segi dia punya variant, berapa variant yang Prodoa akan buat sekarang ni? Untuk enjin 1.3 hanya ada satu variant saja, iaitu 1.3G. Untuk enjin 1.5 liter NA akan ada dua pilihan, iaitu 1.5 liter X dan juga 1.5 liter H. Dan untuk variant paling atas sekali, iaitu Prodoa Myvi AV, akan didatangkan dengan model hybrid dengan design yang macam Prodoa QV sekarang, design macam Prodoa MO. Itulah yang akan jadi nadi utama language body Prodoa Myvi yang keempat ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, kita dapat tahu daripada rumors, even rumors yang sebelum-sebelum ni pun, Prodoa Myvi generasi keempat ni akan di-rebadge, akan di-rebadge oleh Daihatsu untuk menjadi Daihatsu Sirion. And for the first time, Toyota akan rebadge Prodoa Myvi.
Seperti yang saya cakap sendiri tadi, di mana Pro 2 Myvi generasi yang keempat ni akan diasaskan daripada platform yang sama dengan Toyota Vios, Vios Pari kan orang kata. Pro 2 Myvi akan jadi versi hatchback untuk Toyota Vios tu, aka Toyota Yaris yang akan datang. And daripada segi harga dia pula, sebenarnya harga dia kita masih lagi tak boleh nak estimate lah, sebab harga Myvi sekarang ni pun lebih kurang dalam lingkungan 46,000 sehingga ke 60,000 macam tu kan. Dia akan ada peningkatan harga yang mungkin mendadak, sama seperti apa yang berlaku pada Pro 2 Azia tu kan. Waktu dia dapat je chassis di NGA, harga dia memang naik kau-kau. Paling low pula starting dia mungkin 48,000, 49,000, lebih kurang harga Proton Saga 1.5 Premium yang macam saya ada hari ni, sehinggalah ke tanda harga 65,000. Mungkin variant hybrid tu dia akan lagi tinggi sikit daripada Pro 2 Ativa base spec, iaitu 1.0X tu. Itu adalah anggaran yang paling realistik lah setakat ini, iaitu 48,000 sehingga ke 65,000 ringgit. Jadi kita tak pasti lagi, semua ni masih lagi dalam fasa rumours yang masih belum rasmi. Agak-agak korang rasa baloi tak Myvi generasi keempat? Cuba komen kat bawah ni. So guys, sampai ini sahaja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat pada anda semua, apa kata korang komen kat bawah ni. Jangan lupa klik like dan juga klik button subscribe kat bawah ni juga. Dan sini kita berjumpa lagi dalam video-video akan datang. And yes, don't worry, kita ada the full Klims punya episode yang akan datang, termasuklah the full review of Pro 2 QV. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye bye semua. Assalamualaikum.